Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Muhammad Al-Imam Muhammad Ar-Ra'ini Al-Maliki rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Babul maf'uli fihi, ay hadha babul maf'uli fihi. Bermula ini ialah bab maf'ul fihi. Babu khabar bagi mubtada mahzuf, al-maf'uli mudhafun ilaih, fihi jar majrur. Jadi masuk perbahasan yang seterusnya maf'ul fihi, ataupun dalam bahasa lain dia disebut zaraf zaman, zaraf makan. Maka di sisi ulama basriyin dinamakan zaraf, zaraf makan, zaraf zaman, kerana berlakunya fi'il tersebut padanya. Ulama Kufah dia panggil maf'ulun fihi. Dia panggil maf'ulun fihi. Kemudian sebahagian ulama seperti Imam Al-Kisai rahimahullahu taala menyebutkan zaraf ni juga digelar sebagai sifat. Pelik sikit ya. Digelar sebagai sifat, sifatun ataupun sifatun. Dia bukan i'rab sebagai zaraf ataupun maf'ulun fih, tapi sifat. Okey, jadi bukan ni sifat makna dalam bab tawabi' tu, bukan sifat dalam bab zaraf. Dia punya istilahnya dipanggil sifat, bukan maf'ulun fih, bukan zaraf zaman, zaraf makan. Itu Imam Kisai. Kemudian diletakkan perbahasan maf'ulun fih selepas daripada maf'ul mutlaq, kerana maf'ul mutlaq ni ialah satu nama perbuatan, nama kelakuan yang berlaku ke atas perbuatan seseorang. Satu perkara yang berlaku, ismul hadath, satu nama bagi satu benda yang berlaku ke atas satu perbuatan.
Sedangkan maf'ul fih yang kita akan bahas sekarang ni, dia membabitkan perbuatan ataupun perkara yang berlaku itu daripada waktu bila, daripada tempat bila, tempat di mana. Jadi selepas berlakunya al-hadath, perbuatan tu, mestilah perbuatan tu memerlukan kepada tempat di mana, memerlukan kepada masa bila. Jadi sesuai dengan selepas daripada maf'ul mutlaq membahaskan berkaitan dengan masdar kepada fi'il, maka dibahas selepasnya maf'ulun fih. Fi'il itu berlaku di mana? Berlaku waktu bila? Jadi itulah munasabah disebutkan perbahasan maf'ulun fih selepas daripada maf'ul mutlaq. Itu disebutkan oleh Imam Al-Fasi rahimahullahu ta'ala. Maka dia kata wahwa, dan bermula dia maf'ulun fih, mubtada, khabar, al-musamma ialah yang dinamakan akan dia, dinamakan akan maf'ulun fih itu, yakni dinamakan menurut ulama Basrah, dinamakan maf'ulun bih zarfa zamanin. Zarfa maf'ulun bih bagi musamma. Musamma dia walaupun isim maf'ul, dia berfungsi dengan makna fa'il. Dia muta'addi. Musamma ni dia muta'addi dua maf'ul. Jadi musamma isim maf'ul. Dhamir mustatir pada musamma kembali kepada masdar, kembali kepada maf'ulun fih. Tinggallah maf'ulun bih yang kedua jadi maf'ulun bih biasa. Jadi zarfa ni maf'ulun bih. Maka zamanin mudhafu ilaih. Dinamakan zaraf zaman ataf, wa zarfa makanin, zarfa ataf kepada zarfa, makanin mudhafu ilaih, dan dinamakan juga zaraf makan. Makan tu tempat lah, zaman tu masuk. Sebab apa dinamakan zaraf? Kerana berlakunya perbuatan padanya, pada masa dan pada tempat. Tu dah disebut sebagai zaraf. Zaraf ni asal maknanya wi'a lah, bekah. Asalnya bekah, bekah yang diisi sesuatu. Ibaratnya bekah tu masa dan tempat diisikan fi'il di dalamnya. Tu asal usul gitulah dari sudut bahasa, tapi dia bukanlah bermaksud wi'a di sini. Dia ada dengan makna makan, tempat, ada dengan makna masa. Jadi tak dapat tidak fi'il tersebut berlaku pada masa tertentu, pada waktu tertentu, maka disebutkanlah zaraf zaman dan zaraf makan. Dan musannif kita ni, pengarang kitab Mutammimah, menghimpunkan kedua-duanya, zaraf zaman dengan zaraf makan, dalam satu perbahasan tajuk yang sama. Dia tak bezakan zaraf makan tajuk asing, zaraf zaman tajuk asing, tak ada. Sebab apa? Sebab kedua-duanya ni mempunyai lebih kurang hukum yang sama. Lebih kurang hukum yang sama. Iaitu maf'ulun fih. I'rabnya maf'ulun fih ataupun zaraf zaman, zaraf makan. Biasanya akan i'rab mansubun 'ala adh-dharfiyyah al-makaniyah. Kalau untuk zaraf makan, mansubun 'ala adh-dharfiyyati al-zamaniyah untuk zaraf zaman. Beza zaman dengan makan saja. Jadi musannif sekalikan dalam satu bab kerana lebih kurang sama saja hukum dia. Walaupun begitu, walaupun di dalam satu bab yang sama, zaraf makan dengan zaraf zaman ni ada pendefinisian yang berbeza lah. Dia beza walaupun dalam tajuk yang sama, tetapi ada juga perbezaannya. Jadi zaraf kita kata sebut tadi dari sudut bahasa bermakna wi'a, bekah. Secara mutlak bekah. Jadi bekah tu kita andaikan seperti makan dan zaman, tempat dan masa, diisikan fi'il di dalamnya. Tu zaraf. Tapi dari sudut istilah yang kita akan sebut ni, iaitu dia sebut satu-satu. Dia mari zaraf makan, zaraf zaman dulu. Zarfuz zaman, ada nuskhah tak ada fa, ada nuskhah yang ada fa. Fa zarfuz zamani, maka bermula zaraf zaman itu, zarfu mubtada, az-zamani mudhafu ilaih. Huwa ialah ismuz zamani, nama bagi masa. Huwa tu dhamiru faslin, ismu tu khabar, wa huwa mudhaf. Az-zamani tu mudhafun ilaih. Lepas tu okey, zaraf zaman tu ialah isim. Zaraf zaman, kenapa diletakkan zaraf zaman terlebih dahulu berbanding zaraf makan? Kerana zaraf zaman ni adalah asal.
Zaraf zaman ni adalah asal kerana fi'il ni tidak berkait dengan masa. Kalau tempat belum tentu. Fi'il, contoh fi'il madhi berkaitan dengan masa lepas. Fi'il mudhari' masa sekarang. Fi'il amal akan datang, berkait dengan masa. Jadi fi'il tidak terlepas daripada masa, maka didahulukan zarfuz zaman berbanding dengan zaraf makan. Berbeza dengan zaraf makan. Zaraf makan ni berlaku juga di tempat tertentu, tapi tidak semua fi'il yang berhajat kepada tempat. Tidak semua fi'il yang berhajat kepada berlakunya tu kepada satu tempat. Maka dinamakan didahulukan zaraf zaman. Berbanding dengan zaraf makan. Contoh yang tak perlu pada tempat, fi'il yang tak perlu pada tempat, soma, puasa. Puasa perlu pada zaman saja. Puasa Ramadan. Ramadan tu masa. Puasa hari ini. Puasa hari Khamis. Berhajat pada masa. Tapi ada orang kata puasa di rumah. Boleh sebut tapi tak sebut di rumah pun tak ada masalah. Puasa tu tidak berkait dengan tempat, kata Syekh Muhammad Amin Al-Harari rahimahullahu ta'ala. Kemudian dari sudut istilah dia kata apa? Ismuz zamani, nama bagi satu masa. Ni dia panggil idhafat apa ni? Idhafat dal kepada madlul. Dal kepada madlul. Isim itu menunjukkan kepada masa. Tu dia panggil idhafat dal kepada madlul. Dal tu dalil lah. Bila kita sebut contoh zaraf zaman ghadan. Ghadan tu isim. Isim tu menunjuk kepada ghadan tu adalah satu masa, iaitu esok. Tu dipanggil idhafat dal kepada madlul. Jadi masa tu madlul, nama tu itu dia panggil dalil. Perkara yang menunjukkan. Okey. Adapun dari sudut bahasa zaman, masa tu khilaf lah. Kalau main maqulat asyarah tu, satu ilmu namanya maqulatul asyarah. Dia kaitan dengan maqulah mata. Maqulah mata ni maqulah yang berkaitan dengan bila. Apakah hakikat masa? Hak tu khilaf. Cuma kita ambil salah satu lah masa tu yang mudah-mudah, iaitu pergerakan falak. Selesai masalah. Walaupun tu bukan pendapat mu'tamad lah. Kalau mengaji dalam kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi, dia ada perbahasan yang terperinci bab masa ni. Cuma kita ambil hak mudah sebab ni bukan kita mengaji makulat ataupun akidah yang mendalam ni. Kita mengaji dalam bab zaraf. Jadi senang ceritanya, zaman ni, masa ni ialah imtidadu harakatil falaki, berterusannya pergerakan falak ila ma la nihayata lahu, sehingga ke tiada penghujung. Senang cerita, tu adalah zaman. Iaitu imtidadu harakatil falak, berterusannya pergerakan falak ila ma la nihayata lahu, kepada masa yang tidak ada hadnya, kepada tempoh yang tidak ada hadnya. Kemudian dia kata ismuz zaman al-mansubu, yang dinasakkan akan isim itu. Bukan nasak zaman, nasak isim. Tu sifat bagi ismu, bukan sifat bagi zaman. Setengah nuskhah dia tulis bawah, bagi bawah. Bukan sifat bagi zaman. Bukan yang zaman tu yang nasak, isim yang nasak. Isim tu nasak. Bila kata nasak, maka terkeluarlah marfu', terkeluarlah majrur. Terkeluarlah majrur dengan terkeluarlah marfu'. Dan dia nasak tu fathah zahirah lah. Kebanyakannya zahirah, fathah zahirah. Tu akan datang i'rab. Okey. Dia nasak dengan apa? Dengan lafaz. Lafaz apa? Seperti fi'il. Jadi dia nasak tu dengan sebab adanya lafaz seperti fi'il ataupun syibhul fi'li, perkara yang menyerupai fi'il. Dia bukan fi'il tapi perkara yang menyerupai fi'il. Contohnya isim fa'il ke, isim maf'ul ke. Kalau lafaz fi'il mudahlah. Lafaz fi'il tu sendirilah. Contoh sumtu yaumal jumu'ati, aku puasa hari Jumaat. Jadi yauma tu ta'alluq pada sumtu. Sumtu yaumal jumu'ati, aku puasa hari Jumaat. Puasa tu hari Jumaat.
Kalau yang syibhul fi'li, dia bukan fi'il tapi syibhul fi'li, seumpama fi'il. Ana shaimun yaumal jumu'ah. Bermula aku berpuasa pada hari Jumaat. Shaimun tu syibhul fi'li, dia isim fa'il. Dia menyerupai fi'il. Tu ya. Jadi yang lafaz yang menyebabkan adanya isim mansub zaman ni boleh sama ada dia dihazafkan ataupun tidak. Boleh. Kalau dihazafkan takdir ya, tu ya. Okey, kemudian kata musannif, masuk tu bi taqdiri fi, dengan takdirkan fi. Bi taqdiri jar majrur fi mudhafu ilaih. Fi nak kepada lafaz. Ai bi taqdiri makna fi. Dengan takdirkan makna fi ataupun lafzi fi, dengan mentakdirkan lafaz fi. Sumtu yaumal jumu'ati, ai sumtu fi yaumil jumu'ati. Tu asalnya. Tu ya. Sumtu ghadan, ai sumtu fil ghadi. Aku puasa pada esok hari. Begitu. Kemudian dia kata bitaqdiri fi. Yang mana fi ni kita maklum antara makna fi adalah zarfiyah. Mengaji tashil nil amani, fi antara makna asal ataupun makna besarnya ialah antaranya zarfiyah. Zarf. Fi ini di dalam mesti di dalam tu ada sesuatu, di dalam sesuatu. Cuma zarfiyah ni pun ada dua lah. Ada haqiqiyah, ada majaziyah, ada yang ada dalam sungguh. Contoh dalam bakul, tu haqiqah, tu zarfiyah haqiqiyah, memang ada bekas sungguh lah untuk diisi sesuatu. Tapi kalau hati fil qalbi, hati dipanggil zarfiyah majaziyah, kerana hati ni bukan benda boleh diisi, tapi secara majaz saja kita kata dia diisi di dalam hati. Tapi hati itu bukannya wi'a, bukannya bekas. Jadi sebab itu kita kata takdir fi, sebab dia mengandungi makna zarfiyah. Okey, kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, nahwu, nahwu khabar bagi mubtada mahzuf. Ai wa mithalu dzalika, bermula contoh demikian ismiz zaman, nama zaman tu. Nahwu contoh al-yaumi, umpama perkataan al-yaumi, al-yaumi mudhafu ilaih. Boleh buat gitu. Ataupun nak kata al-yauma pun boleh, kita hikayat kepada dia tu dalam keadaan mansub. Boleh juga. Nahwul yauma. Jadi hari ni dia ada di sisi bahasa, dia ada di sisi syarak. Al-yaum di sisi syarak ialah bermula daripada terbit fajar, iaitu subuh, sehinggalah terbenam matahari. Itu dia panggil hari menurut syarak. Sebab tu kita kata puasa di siang hari. Hari itu di sisi syarak mula daripada subuh sampai terbenam matahari. Itu dari sudut syariat. Berbeza dari sudut bahasa Arab. Bahasa Arab bila sebut hari, dia bermula daripada terbit matahari, bukan terbit fajar. Terbit matahari waktu syuruk sehinggalah terbenam matahari. Itu hari dari sudut bahasa Arab. Tu ya. Okey, kemudian jadi kita cuba contoh sumtu yauma al-khamisi ataupun sumtu al-yauma, atau sumtu yauman, aku berpuasa sehari, aku berpuasa hari ini, aku berpuasa hari Khamis. Sumtul yauma, aku berpuasa hari ini. Sumtu yauman, aku berpuasa satu hari. Sumtu yaumal khamisi, aku berpuasa pada hari Khamis. Jadi i'rab yauma tu kita i'rab dia mansubun ala dharfiyah, ataupun nak buat macam ni pun boleh. Dharfu zamanin mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih pun boleh. Mudahlah sebab dia fathah zahirah. Patu wal mana tadi? Wal lailati, dan lailah, atau wal lailata dan lailah. Lailah malam. Malam dari sudut syarak ada, dari sudut bahasa pun ada. Malam dari sudut syarak ialah bermula daripada terbenam matahari, iaitu waktu maghrib sehingga waktu subuh. Itu malam. Malam dari sudut syaraknya ialah bermula daripada maghrib sehingga subuh. Adapun dari sudut bahasanya ialah
bermula daripada terbenam matahari sehingga terbit matahari. Oh, lama sikit. Dari sudut bahasa Arab, daripada maghrib sampai syuruk. Dari sudut syarak, daripada maghrib sampai subuh. Jadi contoh buat diri boleh. I'takaftu al-lailata. Beriktikaf oleh aku malam ini. I'takaftu lailatan. Beriktikaf oleh aku pada satu malam. I'takaftu lailatal jumu'ati. Tu kalau kita buat contoh idhafat. Al-lailata buat contoh makrifat. Lailatan buat contoh nakirah. Okey, selesai. Kemudian atah lagi. Wa ghudwatan dan ghudwah. Ghudwah ni kalau kita jamakkan dia jadi ghuda. Ghudwatan ni ghuda. Tu jamak dia. Ghuda. Gha dan ya tak ada titik. Kemudian ta pada ghudwah itu okey, selesai. Jadi ghudwah ni merujuk juga kepada waktu pagi. Merujuk juga pada waktu pagi. Jadi ghudwatan kalau kita buat contoh ayat apa-apalah. Amshi ataupun mashi tu ghudwatan. Aku berjalan pada waktu pagi. Jadi ghudwatan tu i'rab samalah. Zarfu zamanin mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Tapi kalau ghudwatan tu kita maksudkan pagi, mana-mana pagi sebab dia nakirah. Kalau kita letak tanpa tanwin kita sebut ghudwata. Kalau ghudwata maknanya kita memasukkan pagi hari tertentu. Dia tak tambah alif. Dia ghudwatan atau ghudwata. Sebab dia mamnu' min as-sarf. Dia antara isim yang mamnu' min as-sarf sebab dia isim alam, lagi pula ta'nits lafzi. Ta'nits lafzi sebab dia ada ta marbutah. Jadi dia mamnu' min as-sarf. Contoh kita kata azuruka ghadan. Berziarahilah oleh aku akan dikau esok pagi. Pagi bila? Bila-bila? Ghudwatan. Kalau pagi yang tertentu, maka kita kata ghudwata tanpa tanwin. Ataupun kita nak kalau kita kata ghudwata tanpa tanwin, maksudnya apa? Hari apa? Pagi apa? Pagi Jumaat contohnya. Mana pagi yang tertentu. Pagi pada hari yang tertentu. Okey, ghudwah ni bermula bila? Iaitu selepas sembahyang subuh sehingga terbit matahari. Seperti mana yang dikatakan oleh dalam kitab Hasyiah Al-Ashmawi Al-Jurmiyah. Bermula daripada sembahyang subuh, selepas sembahyang subuh. Selepas sembahyang subuh sehingga terbit matahari. Mana habis waktu subuh sampai habis waktu subuh tu ghudwah. Selesai. Kemudian wa bukratan. Bukratan. Sama juga bukratan kalau kita tanwin makna pagi yang mana-mana pagi. Kalau bukrata pagi hari tertentu. Jadi bukrah ni maknanya awal siang, iaitu bermula daripada subuh. Bermula daripada subuh menurut ahli syariat, menurut syariat bermula daripada subuh sehingga habis siang. Mula daripada subuh. Tapi sebahagian ulama sebut dia bermula juga daripada terbit matahari. Macam tadilah khilaf antara ahli syarak dengan ahli bahasa. Tapi bukrah ni pagi juga. Kemudian wasaharan. Wasaharan sama juga. Kalau kita tanwin makna sahur malam bila-bila sahaja. Apabila kita nak tentukan sahur hari tertentu, malam tertentu, maka kita kata sahara. Sahara tanpa tanwin. Sahara gitu ya. Atika saharat. Aku datang kepada engkau esok sahur. Atika sahara. Sahara tanpa tanwin. Maka dia memaksudkan sahur waktu ataupun hari yang tertentu. Okey. Kemudian sahur ni waktu bila? Iaitu akhir malam. Akhir malam sebelum subuh. Waktu sahur itulah. Akhir malam sebelum subuh.
Sebab dia tu nama ismun lizzamani al-mulasiqi bil fajr. Nama bagi satu masa yang berdempet, yang berdekatan dengan fajar, dengan waktu subuh. Tu dia panggil sahur. Seterusnya wa ghadan, dan ghadan. Ghadan ni esok hari. Ghadan ni esok hari. Jadi ghadan ni adalah satu nama bagi masa yang menunjukkan hari selepas hari ni. Itu semua esok lah. Hari selepas hari ni tu esok lah. Akramuka ghadan, memuliakan oleh aku akan nikah esok. Esok lah ghadan. Okey. Kemudian kata lagi wa'atamatan. Wa'atamatan. Atamah ni sepertiga malam awal selepas isyak. Tu atamah. 1/3 malam selepas daripada isyak. Tu atamah. Sepertiga malam awal. Sepertiga ni ada awal, ada tengah, ada akhir. Sepertiga malam awal selepas isyak. Itu dia panggil atamah. Ataupun sebelum daripada waktu isyak. Boleh juga. Dia panggil atamah. Contoh, buat contoh macam tadi lah apa? Ja'a atika atamatan. Datang oleh aku akan nikah atamatan, pada waktu atamah. Mana atamah? Lepas isyak sepertiga malam awal. Tu. Tu. Lepas tu wasabahan, dan waktu pagi. Sabah ni awal siang bermula daripada subuh sehingga zuhur. Tu sabah. Sabahal khair. Apa sabah tu? Subuh sampai zuhur. Zuhur tu makna tergelincir matahari lah. Sebab sabah ni dia lawan pada masak. Masak ni petang. Lepas tu wa masaan, dan petang. Masaan ni bermula daripada zuhur sehingga akhir malam. Masak ni bermula daripada zuhur sehingga akhir malam. Akhir malam tu waktu subuh, situ. Tu masa'al khair, masa'an nur. Teman-teman dulu. Wa abadan, dan abadan. Abadan ni menunjuk kepada masa yang akan datang yang tak ada penghujung. Senantiasa, kita kata, selama-lamanya. Wa amadan, sama makna dengan abadah. Abadan, amadan, sarmada. Dia tambah pula kadang-kadang. Selama-lama-lama-lama-lamanya. Abadan dengan amadan sama makna saja. Wahinan, dan hinan. Hinan ni adalah nama bagi masa yang tak tertentu bila-bila. Pagi boleh, petang boleh, malam boleh bila-bila. Hin ni waktu. Pada ketika itu, kalau mengaji kita ada perkataan wahina idzin, ketika itu. Ketika mana? Tak ada. Pagi ke siang, petang, tak ada. Dia panggil isim mubham. Isim mubham. Isim yang maknanya tak tertentu. Wa aman, tof lagi. Dan aman, tahun. Aman ni sama maksud dengan sanatan, tahun lah. Wa syahran, dan syahran. Syahran ni bulan. Jamak dia ashhur. Syahrun, syahrani, ashhur. Tu jamak dia. Dinamakan syahrun, bulan tu dinamakan syahrun kerana li syuhurihi, kerana masyhurnya, wali wa zuhurihi, dan kerana zahirnya, jelasnya. Tu orang panggil, orang Arab nak buat ilat. Kenapa dipanggil syahrun? Sebab li syuhratihi, kerana masyhurnya dan jelasnya. Dan bulan ni ada bulan banyak lah. Ada bulan Qamariyah, ada bulan bulan Hijriyah, ada bulan Masihiyah. Begitu juga dengan tahun. Tahun Masihi, tahun Hijri. Lepas tu bulan pun ikut Hijri, ikut Masihi. Kalau Masihi, Januari, Februari, Mac, April. Kalau Masihi, Muharram, Safar, Ramadan. Muharram, Safar, Ramadan. Muharram, Safar dan seterusnya. Okey, kemudian wa usbu'an, dan juga seminggu. Seminggu faham lah, 7 hari. Kalau kitab Jawi dia akan sebut sejumaat. Tu kitab Jawi dia akan sebut seminggu dah. Sejumaat tu seminggu. Jumaat tu dia ambil hari Jumaat lah, seminggu. Wa sa'atan, dan sa'ah. Sa'ah ni boleh belakang ni sa'ah. Sa'ah ni 1 jam boleh juga. Boleh juga bermakna satu lahzah yang sedikit, sesaat. Boleh. Kalau daqiqah ini
daqiqah minit. Gitulah sekitar zaraf zaman. Habis. Kemudian zaraf makan pula. Kemudian dia kata wa zarful makani, dan bermula zaraf makan itu. Zarfu mubtada, al makani mudhafu ilaih. Jadi zaraf makan ni dia asalnya wazan makwanun. Makwanun, mim kaf waw nun, makwanun. Atas wazan maf'alun. Tu asal dia. Asal wazan. Okey, apa dia? Zaraf zaman, zaraf makan dari sudut istilah huwa. Huwa tu dhamiru faslin. Ialah khabar, ismu makanin. Ismul makani, ada alif lam. Nuskhah tu ada kena ada alif lam. Ismul makani, isim makan, al-mansubu, sifat bagi isim. Bukan al-mansubi. Nuskhah kita al-mansubi. Silap, dia sifat bagi isim. Bukannya tempat tu yang dinasakkan, isim tu yang dinasakkan. Isim makan. Isim makan. Diqaidkan juga isim makan tu diqaid dengan sifat al-mubham. Isim makan yang mubham. Sebab apa mubham? Kenapa dalam bab zaraf zaman kita tak letakkan perkataan al-mubham? Kerana kalau zaraf zaman tu jelas waktu dia. Subuh, ghadwah bila, bukrah bila. Cuma ada perkataan tertentu sajalah zaraf zaman yang tak tertentu masa, seperti hinan tadi. Hinan tu isim mubham, dia tak tertentu. Tapi isim makan ni sebahagian ulama dia mengqaidkan al-mubham. Sebab apa? Sebab dia tu nak faham isim makan ataupun zaraf makan tu mesti diqaid dengan idhafat. Mesti dia akan idhafat dengan sesuatu. Contoh amama, depan. Depan apa? Amam al-masjid. Faham. Depan masjid. Khalfa, belakang. Belakang apa? Dia tak tahu. Dia mubham. Dia tidak tertentu. Khalfa ni mesti belakang masjid. Tak ada. Khalfa ni boleh pergi mana-mana. Khalfal fasli, khalfal madrasah, khalfal jami'ah, khalfal dukkan. Macam-macam. Boleh pergi. Tu dia panggil mubham. Boleh pergi belakang. Tu ya. Okey, kemudian kata musannif, lagi pula al-mansubu, yang dinasakkan akan isim. Bukan marfu', bukan majrur. Okey, isim mansub. Bitaqdiri fi, dengan ditakdirkan fi, bitaqdiri jar majrur, fi mudhafu ilaih, ai bitaqdiri lafzi fi, dengan ditakdirkan lafaz fi. Macam tadilah. Zaraf zaman pun takdir fi, zaraf makan pun takdir fi. Sama berlaku. Nahwu ai wa mithalu zalika, bermula contoh demikian itu. Nahwu umpama amama, perkataan amama. Amama tu dengan mana depan. Depanlah. Jalastu amama syaikhi, telah duduk oleh aku di hadapan syekh. Wa khalfa ataf, dan juga belakang. Sallaitu khalfal imami, telah bersembahyanglah oleh aku di belakang imam. Itu belakang. Wa quddama, quddama ataf kepada amama, dia sama makna dengan amama. Quddama dengan makna depan juga. Jalastu quddamal ka'bati, aku duduk di hadapan Kaabah. Jadi al-ka'bati, al-masjidi, al-imami itu i'rab mudhafu ilaih. Dia i'rab mudhafu ilaih. Jalastu amama al-madrasah. Al-madrasah tu mudhafu ilaih. Amama tu zarful zam atau zarful makan. Zarful makan mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Al-madrasati, al-imami, apa semua tu mudhafun ilaih. Tu mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Begitu. Wa wara'a, dan wara'a sama makna dengan khalfa, belakang juga. Jalastu wara'a al-muallimi, aku duduk di belakang guru. Jadi jalastu fi'il fa'il, wara'a mansub. Mansub ala zarfil makaniyah. Lepas tu ala zarfiyah al-makaniyah. Kemudian al-muallimi mudhafu ilaih. Gitu mudah. Wa fawqa, dan atas. Atas ni menunjukkan tempat yang tinggi. Atas lah. Fawqa. Cuma fawqa ni pula ada atas hakiki, ada atas majazi.
Ada atah hakiki sungguh, atah sungguh. Ada atah dengan makna majazi saja, darjat atah. Bukan dia atah sungguh, darjat dia ke, kedudukan dia ke, atah dia. Bukan tindih atas dia. Wa tahta dan bawah. Tu wa tahta dan bawah. Bawah ni lawan bagi atah. Jalastu tahtal masjid. Tahtal masjidi. Aku duduk di bawah masjid. Wa inda dan inda ni ialah isim bagi tempat yang dekat. Inda berhampiran lah kita kata. Cuma berhampiran pun sama lah. Ada hakiki, ada majazi. Inda Allah, hampir dengan Allah. Bukan hampir apa nama? Hampir jarak, bukan. Hampir kedudukan maqam dia di sisi Allah. Tu majaz. Ni hampir kalau hakiki. Contoh hampir dengan hakiki kita kata da'autullaha indal multazami. Aku berdoa akan Allah berhampiran dengan multazam. Gitu. Jadi indah dengan mana berhampiran. Menunjukkan tempat yang dekat. Cuma indah ni dia ada 3 wajah cara baca. Dia baca anda, unda, inda. 3. Selalu kita baca inda. Inda tu yang paling masyhur. Inda tu yang paling masyhur. Tapi nak baca unda boleh, nak baca anda pun boleh. Tu. Baca sekali bah ni. Unda. Mana tahu syarah suruh baca kitab. Assignment. Kita pun baca unda ataupun anda. Nak tengok lecturer kata apa. Salah ke tak? Kita pula uji lecturer. Dia uji kita. Ialah yang kena uji. Jadi kita boleh buat hujah. Kalau dia kata, apa baca anda? Saya mengaji dalam Mutamimah, syarah Mutamimah ada sebut, dia boleh sebut 3. Inda, unda, anda. Habis. Cuma inda tu yang paling masyhur, Ustaz. Habis kawan tu senyap. Okey. Kemudian, jadi inda ni dia boleh masuk, dia boleh majrur. Kalau dia majrur, dia akan majrur dengan min. Min indillah. Tu. Tapi kalau tak ada min, indallah, mansub zarfiyah makaniyah. Indallah, min indillah. Kalau min indillah, indi jadi majrur dengan sebab min. Tu. Itu antara salah satu isim zaman yang boleh majrur, yang boleh mansub. Yang boleh majrur dengan sebab datang min dan boleh mansub tanpa ada min. Okey. Kemudian, contoh Nabi SAW bersabda, Inna sabra inda sadmatil ula. Innama sabru silap. Innama sabru inda sadmatil ula. Tu inda as-sadamati. As-sadamati maf'ulun bih. Mudhafu ilaih. Inda tu mansubun ala dharfiyatil makaniyah wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Tu ya. Okey, wa ma'a dan ma'a. Ma'a ni nama bagi tempat berhimpun. Kita berhimpun dalam satu tempat. Kita berhimpun dalam satu tempat. Tu ya. Cuma tempat ma'a ni pun ada hakiki, ada majazi. Wallahu ma'akum. Allah itu bersama kalian. Bersama satu tempat. Allah ada tempat dengan kita sekali ni sekarang ni. Tu makna rahmat Allah bersama kalian di tempat kalian berada. Ana ma'a Zaidin. Ma'a Zaidin fil madrasah. Jadi kita sama-sama dengan Zaid ni berada satu tempat. Tu ma'a. Ma'a ni zaraf makan. Tapi kadang-kadang ma'a juga dengan makna nama bagi berhimpunnya dari sudut masa. Dari sudut masa. Contoh, jituka ma'al asri. Jituka ma'al asri. Datang oleh aku akan dika bersama waktu asar. Ketika waktu asar. Sama-sama waktu asar, ketika itulah aku datang. Jadi ma'a boleh dua. Dia boleh ising limakan lijtima', nama bagi tempat berhimpun, ataupun ismun li zaman lijtima', nama bagi masa berhimpun. Dia boleh berlaku ma'a ni. Okey, wa iza'ah dan iza'ah. Iza'ah ni makna muqabil, berhadapan. Muqabil, berhadapan.
Jalastu hiza al-hajaril aswadi. Aku duduk berhadapan Hajarul Aswad. Gitu. Wa hidha'a, dan hidha'a juga dengan makna muqabil, berhadapan juga. Wa tilqa'a, dan tilqa'a juga dengan makna muqabil. Jadi makna sama belakang tu. Tilqa'a, iza'a, hidha'a. Tiga ni makna muqabil, berhadapan. Tu. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan. Dan tatkala berhadaplah olehnya berhadapan dengan Madian. Berhadapan, muqabil. Okey, dia pun kata wa hadhihi thalathatu ma'na hadhihi thalathati wahidun khabar. Hadhihi mubtada, ats-thalathatu badal. Ma'naha mubtada, makna tu mubtada kedua. Mudhafu ilaih. Wahidun khabar bagi mubtada kedua. Ma'naha wahidun khabar bagi hadhihi. Tu bermula ini tiga mana? Iaitu yang terakhir tu. Iza'a, hidha'a, tilqa'a. Maknanya satu ni sama. Munfaridun sama ya. Munfaridun ataupun muradifun. Sama, sinonim dengan makna berhadapan. Seterusnya dia kata lagi wasamma, ataf lagi. Wasamma baca dengan fathah sa, bukan thumma lain. Thumma huruf ataf. Sama di sana. Ia satu isim yang menunjukkan tempat yang jauh. Di sana. Sana jauh lah. Sama. Jalastu sama. Aku duduk di sana. Fil makanil ba'id. Pada tempat yang jauh. Wahuna, dan sini. Sini lawan bagi sama. Tempat yang dekat. Huna. Di sini. Jalastu huna. Aku duduk sini. Sini mana? Fil makanil qarib. Pada tempat yang dekat. Sini ya. Okey, habis. Wa jami'u asma'iz zamani, dan bermula semua ising-ising zaman itu. Jami'u mubtada, asma'i mudhafu ilaih, az-zamani mudhafu ilaih, khabar jami'u taqbalun nasba, menerima ia asma'uz zaman tu maf'ulun bih, an-nasba akan nasab ala dharfiyati li ajli kaunihi dharfan, kerana keadaannya, li ajli kauniha dharfan, kerana keadaan isim-isim zaman itu dharaf. Tu dia bagi ala ta'liliyah. Li ajli kauniha dharfan, kerana keadaan isim-isim zaman itu dharaf. Dharaf dengan kita takdir fi. Sama ada isim zaman itu ma'rifah ke, nakirah ke, mahdudah ke, tidak mahdudah ke. Mahdudah ni mana tertentu. Hari. Hari itu mahdudah. Bulan. Itu mahdudah. Kalau tidak tertentu, ghairu mahdudah, hina. Hina ni bila-bila boleh. Hina. Zamana. Bila-bila boleh. Okey, kemudian la farqa, tidak ada beza sama sekali. Farqa isim la linafil jinsi. Fi ta'alluq suatu mahzuf, khabar la linafil jinsi, taqdiruhu mawjudun. La farqa mawjudun fi dhalika. Tidak ada perbezaan sama sekali yang ada pada demikian itu. Demikian apa? Demikian terimanya nasab atas jalan zarfiyah. Tak ada beza. Fi dhalika ay fi qabuliha an-nasba 'ala zarfiyah. Pada menerimanya isi-isi zaman itu nasab atas sebab zaraf. Tak ada beza. Fi dhalika bainal mukhtassi minha minal asma' min asma'iz zaman. Antara perkara yang dikhususkan daripadanya, daripada isi-isi zaman, sama ada dikhususkan dengan sebab wasaf atau idhafah ataupun ma'rifah dengan alif lam. Itu mukhtas. Sama ada dikhususkan dengan sifat, dengan wasaf dengan wasaf, dengan idhafah ataupun ma'rifah alif lam. Ma'rifah dengan alif lam. Al-yawma, itu dengan alif lam. Yaumal jumu'ati, itu dengan idhafah. Wa baina wal mukhtassi minha wal ma'dudi, dan antara ma'dud ni benda yang maklum zaman dia. Sehari, yaumun, syahrun, sanatun, itu ma'dud. Benda yang maklum waktu bilangan dia. Sehari, seminggu, sebulan, setahun, itu maklum.
Wal mubhami ataf. Dan mubham. Mubham tak maklum. Mubham ni waktu yang tidak maklum. Seperti hin. Hina. Waqta. Tu tak maklum. Okey, kemudian wa na'ni bil mukhtassi. Dia pun hurah satu-satu. Mukhtas tu apa? Wa na'ni, dan berkehendaklah oleh kami bil mukhtassin. Jar majrur dengan mukhtas itu maf'ul bih na'ni. Ma yaqa'u, ma mausuliyah. Yaqa'u tu silah bagi ma. Barang yang berlaku ia barang jawaban sebagai jawab limata, bagi persoalan mata. Bagi persoalan mata tu mukhtas. Mata ni mata istifhamiyah. Mata dengan makna bila sungguh. Bilakah? Bilakah engkau berpuasa? Mata sumta. Bila engkau puasa? Kita pun jawab sumtu yaumal khamisi. Ataupun sumtul yaumah. Kita jawab. Jadi hak tu mukhtas lah. Dia mukhtas yaumal khamisi dengan idhafat. Al yauma dengan alif lam. Ma'rifah dengan alif lam. Tu mukhtas. Dia boleh jawab dengan soalan mata. Mata tusafir, bila kamu musafir? Usafiru yaumal khamisi, aku bermusafir pada hari Khamis. Usafiru al-laila, al-lailata, aku musafir pada malam ni. Al-yauma, pada hari ni. Itu mukhtas. Lepas tu ma'dud pula. Wabil bil ma'dudi. Ada waw Ada waw tu. Wabil ma'dudi, ataf kepada bil mukhtassi. Wa na'ni bil ma'dudi. Kami berkehendak dengan makna al-ma'dud tu ialah ma yaqa'u, barang yang berlaku ia barang jawaban li kam, jawaban bagi pertanyaan kam, berapakah. Kam tu kam istifham, berapakah. Berapa. Contoh dia, kam i'takafta, berapa, yang ni berapa hari, berapa minggu engkau i'tikaf. Kita boleh jawab i'takaftu usbu'an, i'takaftu syahran, i'takaftu aman. Setahun dia minta beriktikaf. Sebulan dia beriktikaf, seminggu dia beriktikaf. Tu ma'dud, dia ada bilangan tertentu. Kalau tak ada bilangan tertentu, hinan. Hin bila? Hinan, pada satu ketika. Waktan, pada satu waktu. Waktu tu bila? Tak ada tentu. Tu tidak ma'dud lah. Okey, kemudian dia pun bagi contoh kal usbu'i. Wa mithalul ma'dudi, bermula contoh al-ma'dud sabitun, sabit ia kal usbu'i, jar majrur. Kaf tu kaf litamthil, dengan makna contoh. Kaf ni pun ada banyak. Kaf litamthil, kaf litanzir, kaf litashbih, kaf istiqsaiyah. Banyak kaf. Kaf sebutir banyak makna. Kalau kaf litamthil, beri contoh. Ni contoh ni. Seperti usbu', syahar, setahun. Tu kalau litanzir, dia nak bandingkan. Banding masalah pertama, masalah kedua, dia nak bandingkan. Ada litashbih, untuk menyerupakan. Zaidun kal asad. Kaf tu kaf litashbih. Zaidun tu musyabbah, asad tu musyabbah bih. Ada kaf istiqsaiyah. Kaf istiqsaiyah ni dia bagi contoh satu je ataupun dua je. Dia sebut contoh selepas tu, dan contoh tu memang terhad tu je. Tak ada hak lain. Itu istiqsaiyah. Beza dengan tamthiliyah ialah kaf ni bila dia sebut kal usbu' wasyahri, ada tak benda lain? Ada. As-sanati, al-ami, mana kaf ni litamthil. Kalau contohlah benda kenyataan tu disebut usbu' dengan syahar saja. Tak ada hak lain, usbu' dengan syahar saja. Dan dia sebut usbu' dengan syahar, itu kaf istiqsaiyah. Tidak ada contoh lain melainkan apa yang disebut. Itu istiqsaiyah. Contoh kita kata ma'budun bihaqqin, al-ilahu ma'budu bihaqqin. Bermula Tuhan itu ialah zat yang disembah dengan sebenar. Kallahi, seperti Allah. Kaf tu istiqsaiyah. Sebab tak ada Tuhan lain yang disembah selain dia. Tak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar melainkan Allah. Jadi disebut contoh Allah ka Allahi tu kaf istiqsaiyah. Tuju pada memang contoh hak tu je, tak ada hak lain. Okey. Ma'budun bihaqqin. Okey, kemudian kata musannif, taqulu, berkata oleh engkau, i'takaftu usbu'an,
beriktikaf oleh aku seminggu. Usbu'an mansub ala az-zarfiyah az-zamaniyah, zarf zaman. Zarf zaman. Okey. Mana lagi? Okey, wa bil na'ni. Ada waw wa na'ni bil mubhami, dan berkehendak oleh kami dengan mubham itu apa dia? Khobar. Khobar pula, maf'ulun bih. Ma la yaqa'u, akan barang yang tidak berlaku ia barang, jawaban sebagai jawab, li syai'in minhuma, bagi sesuatu pun daripada kedua-duanya, daripada kam dan juga mata. Dia tak menjawab persoalan mata dengan kam. Makna dia tidak tertentulah bilangan itu. Contoh kita kata jalastu hinan. Dia sebutlah. Taqulu, berkata oleh engkau, jalastu hinan. Telah duduk oleh aku seketika. Ataupun waqtan, telah duduk oleh aku satu waktu. Waktu apa? Ketika mana? Jadi mubham. Kalau orang tanya, berapa masa duduk tu? Aku duduk seketika. Seketika tu berapa? Tak boleh nak jawab. Tak boleh nak jawab persoalan. Berapa tu? Wa amma. Okey, selesai. Itu isim zaman selesai, isim makan selesai. Kemudian masuk pula dia kata wa amma asma'u al-makani, dan adapun bermula ising-ising makan itu, asma'u mubtada, al-makani mudhafu ilaih, jawab tu khabar. Fala yantasibu, maka tidak. Fala yansibu lah. Fala yansibu, maka tidak nasaklah, tidak menasakkan ia. Tu. Ada setengah nuskhah fala yantasibu, tidak ternasak ia, minha, daripadanya, daripada asma'il makan, ala zarfiyati, ay li ajli kauniha zarfan, kerana keadaan isim makan itu zaraf, illa, melainkan thalathatu anwa'in, melainkan 3 peseng, 3 jenis. Ni kalau baca fala yansibu minha ala zarfiyah, fala yantasibu, ada setengah nuskhah fala yantasibu minha ala zarfiyati illa thalathatu anwa'in, 3 peseng. Okey, isim-isim makan tidak nasak daripada isim-isim makan tu atas sebab zarfiyah, melainkan 3 benda, 3 kategori. Al-awwalu, ay al-zarful awwalu, ataupun al-amrul awwalu, bermula perkara yang pertamanya ialah al-mubhamu khabar, ialah mubham. Ialah apa? Mubham. Mubham ni maksud di sini ialah perkara yang tidak tertentu, tempat yang tertentu, tidak tertentu tempatnya. Mubham ni tidak tertentu tempatnya, dan kita tidak mengetahui hakikatnya, melainkan kita idhafatkan. Dia tidak tertentu tempatnya dan tidak kita ketahui hakikatnya, melainkan kita idhafat bersamanya. Ni mubham. Macam mana? Ka asma'il jihati, ay wa dhalikal mubhamu sabitun ka asma'il jihati, seperti nama-nama arah. As-sitti, nama-nama arah sifat jihad. Yaknan, arah yaknan. Apa arah nak? Al-istiqnaful bayani. Waw tu waw al-istiqnaful bayani. Seolah-olah orang tanya, ma hiya asma'i al-jihati sit? Wahya, dan bermula dia asma'ul jihati sit. Mubtada khabar. Fawqa wa tahta wa yamina wa shimala wa amama wa khalfa. Okey. Syekh Muhammad Amin Al-Harari berkata, lebih afdal kita baca fawqu. Fawqu wa tahtu wa yaminu wa shimalu wa amamu wa khalfu. Sama macam qablu, kalau tak ada mudhafu ilaih. Qablu wa ba'du. Amma ba'du, tak ada amma ba'da. Amma ba'du. Qablu. Tapi bila ada mudhafu ilaih barulah baca qabla sekian-sekian. Ba'da al-basmalah, ba'da al-hamdalah. Sini pun sama. Lebih awalnya kita baca fawqu, sebab tak ada idhafat apa? Fawqu attah, wa tahtu dan bawah, wa yaminu dan kanan, wa shimalu dan kiri, wa amamu dan depan, wa khalfu dan belakang. Wa ma ashbaha, wa ma ni ataf kepada fawqu. Wa ma ashbahaha, dan barang yang menyerupai ia barang
Bukan. Wa ma ashbaha, ma ni ataf kepada asma'il jihad. Dia majrur. Ma ni majrur. Ataf kepada asma'il jihad. Wa ma ashbahaha, dan barang yang menyerupai ia barang akan akan asma'il jihadi. Okey, sesat. Okey, asma'ul jihad ada 6 arah. Depan, belakang, atas, kiri, kanan, bawah. Tu. Okey. Jadi dia nasak tak? Kalau kita buat dia zaraf, boleh nasak. Dia boleh nasak. Tapi dia tidak menunjukkan kepada hakikat sesuatu. Kanan tu kanan mana? Tak nak faham. Kiri tu kiri mana? Di sisi orang yang mendengar, kanan. Pendengar tu bila sebut kanan, kanan mana? Tertanya lagi. Kiri mana? Atas mana? Tak faham hakikat kanan, kiri, kanan, atas, bawah semua tu, kecuali di idhafat. Kanan masjid, faham. Atas sutuh, faham. Bawah tanah, baru faham. Disebut mudhafu ilaih. Contoh, fawqas sama, atas langit. Tahtal ardi, bawah bumi. Maka dia tidak dapat diketahui jihah yang 6 itu dengan lafaz dia tu sendiri, melainkan dengan idhafat kepada lafaz lain. Melainkan idhafat dengan lafaz lain. Berbeza dengan nama tempat seperti al-masjid. Al-masjid faham. Al-masjid tu faham lah, masjid tu masjid. Al-bait tu rumah, faham. Ad-dar rumah, faham. Tu tempat juga, nama tempat juga. Tapi itu maklum dah, bila sebut masjid, faham masjid, faham masjid, faham rumah, tempat. Tapi kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang tak faham, melainkan kita letakkan mudhafu ilaih, baru kita faham atas apa, kiri apa, kanan apa, bawah apa dan sebagainya. Tu. Sebab itulah kita tidak sebut dakhaltu al-masjidah. Al-masjidah kita i'rab mansub ala dharfiyah al-makaniyah dah. Dia tidak masuk ala dharfiyah makaniyah dah. Dia bukan zaraf zaman. Dia bukan zaraf makan. Dia bukan zaraf makan. Dia bukan i'rab zaraf makan. Okey, kemudian wa ma ashbahaha. Okey, dan perkara yang menyerupai ia barang akan asma'i sittah atau atah kepada al-asma'i sittah. Contohnya iaitu bersamaan dengan asma'u sittah apa dia? Dia itu nama menunjuk kepada jihah ataupun arah, tapi masih lagi ada syubhat, masih lagi mubham, tak diketahui. Apa-apalah selain daripada asma'u sittah tu. Contohnya tengah, wasata, tengah apa? Wasatas sama, mubham. Jadi wasata boleh jadi zarah makan, wasata. Tu. Apa lagi? Makana, tempat apa? Makana lijtima'i, tempat berhimpun. Faham? Makana. Tu. Okey, boleh. Tu disebut dalam kitab Mughnil Labib oleh Ibnu Hisham, Imam Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Okey, selesai. Tu yang pertama, asmaul makan, al-mubham. Kemudian wathani, dan bermula yang kedua, mubtada. Yang kedua daripada 3 ialah khabar asmaul maqadiri. Nama-nama maqadiri. Maqadir ni kalau kita terjemah miqdar ni qadar lah, tapi yang menunjuk ke atas perjalanan yang tertentu. Masafatin ma'lumah. Al-maqadir ad-dallati ala masafatin ma'lumatin. Isi maqadir ni yang merujuk kepada tempoh perjalanan tertentu. Contoh kal farsakhi. Setengah nuskah dia sebut kal mili dulu. Ikutlah, kita ikut nuskah kita kal farsakhi. Wa mithalu asma'il maqadiri sabitatun, sabit ia kal farsakhi, seperti farsakh. Eloknya sebut mil dulu, sebab farsakh ni bermakna 3 mil. Kita ambil nuskah yang ada mil dululah. Kal mili, seperti mil. Okey, mil tu baca mil lah, bukan mile. Di bahasa Inggeris pula mile. Bukan, dia bacanya bikasril mim wa sukunil ya. Bil mili. Cuma mil ni dia ada 2 makna. Pertamanya kayu yang kita buat celup, itu mil. Itu makna pertama.
Ada mil dengan makna yang kita nak maksud sekarang ni, iaitu 4,000 langkah. 4,000 langkah, 4,000 langkah unta bersamaan dengan 1 mil. 4,000 langkah unta. Dalam kitab Syekh Muhammad Amin Al-Harari kata 4,000 khutwati ba'irin. 4,000 langkah unta. 4,000 langkah unta bersamaan 1 mil. Barulah wal farsakhi, dan farsakh. Farsakh tu bersamaan 3 mil. Mana 4,000 kali 3, 12,000 langkah unta. Lepas tu atah lagi wal baridi, dan barid. Barid ni bersamaan 4 farsakh. 12,000, dia 12,000 kali 4. 12, 4, kemudian 48. 48,000 langkah unta. Tu barid. Jadi kita buat contoh, dia buat contoh ayat. Nahu ay wa mithalu dhalika. Bermula contoh demikian itu. Nahu ay nahu qaulika sirtu milan. Telah berjalan oleh aku 1 mil. Jadi milan tu zaraf zaman. Zaraf zaman. Zaraf makan, silap. Zaraf makan. Jadi kita i'rab zarfu makanin mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Karena dia asmaul maqadir. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wathalithu ay wal amru thalithu, bermula perkara yang ketiga, mubtada khabar, ma barang kana silah, yang adalah ia barang mustaqqan. Mustaq ni ma'khuzan, diambilkan lafaz ni min masdari amilihi, daripada masdar amilnya, amil ma. Jadi yang ketiga ni ialah perkataan yang mana dia diambil daripada masdar amilnya. Amil bagi masdar, amilihi, amilil masdar. Ataupun amilihi, amili ma, boleh ke? Nahu ay wa mithalu dhalika, bermula contoh demikian itu, nahu qaulika, umpama kata engkau, jalastu majlisa Zaidin. Jalastu, telah duduk oleh aku, majlisa Zaidin, pada tempat duduk Zaid. Zaidin mudhafu ilaih. Jalastu fi'il fa'il. Majlisa i'rab zaraf makan. Zaraf makan. Sebab apa zaraf makan? Sebab majlisa tu diambil daripada masdar amilnya. Mana amilnya? Jalastu, jalasa. Jalasa, majlisa. Dia tak boleh gini. Jalastu maq'ada Zaidin, tak boleh. Maq'ad tu walaupun qa'ada tu makna duduk, tapi dia lain daripada jalasa. Qala Allah Ta'ala, wa qala Allah Ta'ala, dan telah berfirmanlah oleh Allah Ta'ala. Dia kata wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Surah Al-Jin ayat 9. Wa anna, dan bahawasanya kami jin. Jin. Kunna, jumlah ni khabar anna. Kunna adalah kami, naq'udu khabar kunna. Kami duduk minha, daripada as-sama', daripada langit-langit tu, maqa'ida, beberapa tempat duduk. Dia jamak bagi maq'adun, beberapa tempat duduk, lis-sam'i, untuk kami dengar. Ini peristiwa yang dicerita dalam Quran. Dulu ni kami boleh tengok, kami duduk di langit-langit, boleh dengar apa yang malaikat cakap. Tu boleh intar. Jadi maqa'idah tu jamak bagi maq'adun. Dia i'rabnya ialah zaraf makan. Zaraf makan. Sebab apa? Sebab dia ambil daripada perkataan naq'udu. Naq'udu maqa'idah, isi makannya. Dia tak boleh wa anna kunna naq'udu minha majalisa. Majalisa tak boleh. Majalisa tak boleh. Sebab dia bukan mustaq daripada naq'udu. Okey, kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa ma ada hadhihi thalathati, habis selesai. Dan bermula barang yang selain daripada hadhihi thalathati. Nak baca hadhihi thalathati boleh, hadhihi thalathata boleh. Dia lakon. Kalau hadhihi thalathata, hadhihi maf'ulu bih ada, thalathata badal. Wa ma ada hadhihi thalathati al-anwa'i
Dan selain daripada tiga jenis ini, hak ni yang kita as-salasatil anwa'i. Isim adat boleh ada alif lam kalau diidhafat pada anwa'. Boleh ada alif lam. As-salasatil anwa'i. Cuma yang lebih afsah, yang lebih hebat, lebih fasih, wa ma ada hadhihi salasatil anwa'i. Itu lebih baik. Cuma tak salah ni. As-salasatil anwa'i tak salah. Min asma'il makani, daripada isim-isim makan, isim-isim tempat, nama-nama tempat. Min asma'i jar majrur al makani mudhafu ilaih. Selain daripada tiga yang disebut ni, al mubham, asma'ul maqadir, ma kana mushtaqqan min masdari amilihi, selain daripada tu khabar ma la yajuzu, tidak harus ia intisabuhu, ternasaknya barang ala dharfiyati ay li ajli kauniha dharfan, kerana keadaannya zaraf, tak boleh. Tak boleh selain pertiga ni kita i'rab zaraf makan, tak boleh. Okey, fala taqulu, bila begitu tafri', fala taqulu, maka tidak berkatalah oleh engkau. Contoh kita kata yang contoh selain pertiga ni, contoh kita kata ad-dar, al-bait, rumah, at-tariq, jalan, as-suq, pasar, al-masjid, masjid, al-qaryah, kampung, al-madinah, bandar, al-balad, negeri, asy-syam, Makkah, Yaman, tu semua tak boleh jadi zaraf makan. Selain pada tiga ni. Fala taqulu, maka tidaklah berkata oleh engkau jalastul baita. Dia tak ada bagi, jadi boleh je jalastu, jalasti, jalasta, boleh belaka. Cuma kita sebut jalastu tu biasa dah. Jalastu al-baita, telah duduk oleh aku dalam rumah. Jadi al-baita tu tak boleh i'rab zaraf makan, tak boleh. Tapi ayat tu betul tu selepas ni dia akan sebut. Dia i'rab apa? Tapi tak boleh i'rab zaraf makan. Kalau nak buat juga kena tambah jalastu fil baiti. Boleh. Wala sallaitul masjidah, tak boleh. Jangan kamu kata wala taqulu, wala tu ataf, wala taqulu, dan tidak boleh berkata oleh engkau sallaitul masjidah, telah bersembahyang oleh aku dalam masjid. Memang dalam masjid tu ayat tu betul, tapi bukan di i'rab zaraf makan. Bukan i'rab zaraf makan. Wala qumtu tariqa, dan tidak berdirilah oleh aku pada jalan. Betul ayat tu, tapi dia tidak nasak sebagai zaraf makan, tak boleh. Lepas tu i'rab apa? Walakin. Nak baca walakinna boleh, walakin boleh. Kalau baca walakin, hukmu mubtada. Kalau baca walakinna, hukmah isim lakinna, adik-beradik inna. Tetapinya bermula hukumnya, hukum ma'ada thalathah tu, selain daripada tiga tu, khabar tajurruhu, antajurrahu. Tu khabar antajurrahu, bahawa menjarkan oleh engkau akan ma'ada thalathah, perkara yang selain tiga tu, fi, kamu jarkan dengan fi. Jalastu fil baiti, jalastu fil masjidi, qumtu fit tariqi. Boleh ya? Lepas tu dia kata wa qauluhum, dan bermula perkataan mereka itu orang Arab. Dari sudut kita dengar cakapan orang Arab sebut dakhaltul masjidah. Tu ada tu. Telah masuklah oleh aku dalam masjid. Wasakantul baita, telah mendiamilah oleh aku dalam rumah. Itu mansubun, khabar qauluhum. Dinasakkan akan dia alat tawassu'i. Ini pesing nasak ni. Nasak alat tawassu'i, tawassu' dengan makna tajawuz, atah, mengharuskan, bi isqatil khafidhi, dengan menggugurkan akan haraf khafat, ataupun amil khafat. Khafid ni mana amil khafat. Amil khafat tu antaranya fiyah, antaranya haraf jar. Dia panggil apa? Mansub alat tawassu'. Mansubun alat tawassu'i bi isqati al khafidhi. Panjang. Ataupun nak sebut mansub binaz'il khafid. Tu lagi mudah. Mansub dengan kita hilangkan al-khafid, amil khafat. Dia sebenarnya fi madrasah, fil masjid, fit tariqi, tapi bila buang haraja jadi mansub. Mansubun ala tawassu'i bi isqatil khafid. Atau pendek sikit,
mansubun ala naz'il khafi. Mansub atas menghilangkan amil khafa dia. Tu okey, habis. Itulah berkenaan dengan maf'ulun fi. Batu masuk babul maf'uli min ajlihi. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna